Saya bukan mencari nama untuk menjadi hero. Selama lebih kurang 20 tahun saya bergiat aktif sebagai aktivis masyarakat. Lebih dikenali sebagai Cak Ayam lah. Sebab kita ni bukannya popular, kita ni tidak ada nama pada masyarakat. Tapi sebab kita minat yang tinggi, yang mendalam, menyebabkan saya dapat menyelesaikan lebih kurang 20,000 aduan. Hanya menggunakan email. Bila mana aduan itu datang daripada rakyat Malaysia, saya akan salurkan aduan itu kepada pihak yang berkenaan. Tapi saya tak perlulah sampai nak terjerit-jerit duduk depan bangunan ke, nak tunjuk kata saya ni hero. Saya bukan mencari nama untuk menjadi hero di mata masyarakat. Tetapi yang paling penting kepuasan hidup saya apabila mangsa itu atau pengadu itu datang kepada saya dan masalah dia selesai. Itu yang isu yang utama bagi saya. Bukan saya nak nama. Sebab itu saya tidaklah sepopular yang mana hanya nak ambil mileage, nak nampak popular untuk mendapatkan liputan media. Saya tak perlu semua tu. Saya tak perlu semua tu sebab saya menggunakan email. Dan alhamdulillah masalah-masalah yang cuba saya salurkan kepada pihak berkenaan dapat diselesaikan dengan baik.